Assalamualaikum. Okey bos, ni nak update kenan band koil api kita orang tukar koil api yang sebelum ni China. Kita orang, sebab api dah tak power, yang kita orang tukar koil api. Sekarang api macam ni nak tunjuk dulu api macam mana. Api sekarang macam ni. Gear masuk tak? Api padu, carburetor servis, distributor tune balik, tappet, adjust atau cover gasket semua tukar. Hose ni pun tukar sebab hose lama koyak. Ni rapat sangat ni, adjust sikit. Lepas tu penapi udara macam mana? Penapi udara lepas ni kena jaga setiap servis tu nampak tu. So sekarang macam mana? Start tengok. Start susah ke senang? Tengok ulang sekali tak ada dah. Dijamin power. Ni ke berkelas pun tukar. Okey, terima tu.